العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noor Mikael dan Islam bin Muhammad Firdaus dari Sekolah Rendah Islam Al-Ikram akan menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Adab dijaga, akhlak dibina, Rabbani terbina. Rakan-rakan sekalian, semua orang mahu jadi pelajar sekolah, betul? Tetapi bagi seorang Muslim, kejayaan sebenar bukan sahaja pada markah peperiksaan, tetapi pada akhlak dan adab terpuji. Generasi Rabbani bukan hebat di sekolah, tetapi juga hebat dalam akhlak dan adab yang terpuji. Inilah yang dinamakan oleh Imam Hasan Al-Banna sebagai Batidul 20, iaitu akhlak yang mantap dan terpuji. Akhlak ini tidak mulia walaupun dicabar dan tidak berubah walaupun dipuji. Juga Rasulullah, apa kaitan adab dan nilai dengan Batidul 20? Adab ialah cara kita berkelakuan. Nilai pula ialah sikap mulia dalam diri kita. Kalau kita jaga adab dengan ibu bapa, guru dan kawan, kita sedang bina akhlak yang mantap. Kalau kita jujur, amanah kepada orang lain, kita sedang pupuk dalam budi dalam hati. Dan bukan semua ini akan melahirkan pelajar yang kuat akhlaknya. Inilah dia Batidul 20. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya dan sesungguhnya engkau amat berada di atas akhlak yang sangat mulia. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tandanya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panci kemenangan, kira namamu dalam Al-Quran. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ialah contoh akhlak yang terbaik. Baginda tidak menjerit, tidak memaki, malah senyum walaupun diuji. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling kuat imannya ialah orang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulannya, jika kita mahu jadi generasi Rabbani, kita mesti mulakan dengan menjaga adab dan nilai. Lebih penting lagi, kita mesti bina Batidul 20. Akhlak yang kuat dan mantap dan tak goyah walaupun dicabar, dan tetap mulia walaupun tiada orang nampak. Sekian tazkirah saya. Segala yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.